Assalamualaikum. Ni Mak Tin nak tunjuk mi sizzling. Mi sizzling. Kalau makan mi sizzling ni malam-malam ke hujan-hujan ke memang sedap. Ni tak ada benda hot plate pun makan gitu je. Mari Mak Tin tunjuk dulu cara-cara dia. Mula-mula kita koyak dulu bawang. Kita gunakan bawang Holland selabu ni sutih. Mayang dulu siap-siap bawang tu. Kita siap-siap bahan-bahan dia dulu. Ni Mak Tin nak buat kuah dia dulu. Kalau mi sizzling ni kita buat kuah dia dulu. Lepas tu kita nak masak bila-bila masa tu boleh masak. Ni bawang putih 4 ulah 5 ulah gitu. Bawang putih banyak sikit pun tak apa, sedap. Lepas tu halia dalam 3 inci. Halia pun banyak sikit untuk masak sizzling ni. Dia nak kena ada rasa halia. Lepas tu lada kering. Kita potong besar-besar gitu. Ni cendawan shiitake. Potonglah belaka bahan-bahan dia ni. Kita siap-siap bahan-bahan di belaka. Lepas tu baru kita nak tumis sup dia tu. Bubuh bawang pula. Bubuh minyak dulu, panaskan minyak, letak bawang putih hak kita cincang-cincang tu. Lepas tu bawang besar, lepas tu halia semua-semualah bahan-bahan kita cincang-cincang tadi tu. Ni ayam, kita guna ayam, kita potong besar-besar sikit, jangan kecil-kecil sangat. Potong gitulah, saiz-saiz lebih kurang gitu lah. Lepas tu letak lada hitam hak kita tumbuk ke blender ke boleh belaka. Letak air banyak-banyak kita nak, sejak ke air. Lepas tu sos tiram dalam 3 sudu. Lepas tu Mak Tin tambah ni sos black pepper. Ni sos black pepper. Sos black pepper ni kalau tak ada tak apa. Kalau ada boleh letak. Kalau tak ada boleh skip lah. Lepas tu ni kicap pekat. Ni penting kan, ni kicap pekat kena ada. Lepas tu kicap tu kicap manis kipas udang Mak Tin. Kucah lah. Kucah biar dia sebati. Lepas tu letak perasa. Garam, gula, ajinomoto. Lepas tu cube ayam setokor. Masak dulu ayam tu dah nak hampir-hampir masak dah. Letak cendawan hak kita mayang hak kita iris tadi tu. Renih dulu sampai dia masak. Lepas bila dia masak dah tu, kita letak tepung jagung 3 sudu kecil ni. Ni Mak Tin buat kuah dia dulu seperiuk. Lepas tu budak dekat nak masak tu bubuh tepung jagung, bancuh dengan air sikit. Kucah-kucah gitu bubuh dalam tu. Gitu. Biar dia, sebab tepung jagung ni nak suruh dia pekat sikit. Allah, sedap ni mi sizzling ni kita makan kalau cuaca-cuaca hujan ke, malam-malam ke. Kita siap je kuah tu awal-awal, siang-siang. Lepas tu bila nak makan tu baru kita bubuh dalam, boleh je nak, kalau tak ada hot plate bubuh dalam kuali gitu je. Bubuh mi, Mak Tin guna mi sizzling ni, yimi lah dia panggil. Lepas tu kalau nak guna mi biasa pun boleh. Letak pecah telur ayam sutih, lepas tu letak sawi. Gitu je lah. Bubuh mi sup kita kuah siap dah tu. Gitu. Kena makan panas-panas. Kalau sejuk-sejuk tak apa gimana lah. Kena panas-panas baru sedap macam hot plate. Biarlah tak ada hot plate pun kita makan dalam pinggan biasa. Tapi rasa dia sama je macam hot plate kat kedai tu. Boleh lah awak kalau nak cuba ni makan panas-panas dengan ahli keluarga di rumah. Okay, gitu je lah. Simple je tapi sedap. Tengok tu, Allah sedapnya. Selamat mencuba.